ranking dia jatuh kerana atas sebabnya. Antara sebabnya langsung tidak boleh mengkritik. Kalaulah Yang Berhormat daripada Bukit Gelugor misalnya, dia buat macam tu di Thailand, mungkin dah lama dia penjara dalam soal tu. Jadi kalaulah antara sebab ranking-ranking yang diberikan termasuk tentang soal yang berkaitan pornografi, ada negara menganggapkan ini adalah artistik, ditayangkan secara dibenarkan pada waktu prime time, misalnya kerana ini adalah artistik. Jadi dengan sendirinya ranking dia jauh lebih naik berbandingkan dengan negara lain. Jadi kalaulah ini yang disarankan oleh Yang Berhormat, saudara yang Berhormat mestilah melihat perkara ini secara menyeluruh. Nak ranking tinggi, kita kena buat macam tu. Kalau nak ranking lebih terkawal, ini tak boleh, ini tak boleh, mungkin ranking kita jatuh sikit. Ini yang perkara yang sebenarnya Yang Berhormat. Bagaimana Datuk Pahat Shah Alam? Datuk Pahat dulu. Terima kasih Tuan Ketua. Tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebut tentang media konsol. Saya rasa ini yang perlu disegerakan sebenarnya dalam soal kebebasan media di negara kita ini. Yang menjadi isu pada kita ialah apapun kebebasan yang kita berikan, jika sekiranya media itu sendiri tidak articulate dalam menyampaikan berita, menyampaikan mesej, dia tidak akan bermakna juga. Sebab itulah kita sering mendengar kes-kes saman malu dan sebagainya. Maksudnya ada orang menyalahgunakan kebebasan sebab dia tidak bertanggungjawab. Apatah lagi dalam keadaan negara kita seperti ini yang masih kita rasakan perlu ada kawalan-kawalan tertentu. Kebebasan, kalau sekiranya media tidak articulate, dia tidak akan membina pemikiran. Sebab itulah bagi saya, kalau ada cadangan kata nak menghapuskan atau printing, tak perlu sebenarnya. Yang perlu diselesaikan dulu ialah bagaimana media itu bertanggungjawab dan articulate. Sebab itu, kalau kita lihat dari segi berbagai kes, adakah setiap tahun 4-5 akhbar yang ditutup? Kita lihat pembangkang pun dia ada media dia, tapi dari segi articulate tidak juga. Kadang-kadang dia menimbulkan cerita-cerita yang sepatutnya kita ambil tindakan saman malu. Sebab itulah akhirnya media konsol itu lebih penting sebenarnya untuk menyelesaikan masalah